Awak kena save dulu video ni sebab selain daripada cekodok ni sangat-sangat bulat, dia juga sangat rangup. Dengar tu. Dan sangat lembut kat dalam. Tak susah pun. Jom. Mula-mula kita chop lah bawang besar dan juga ikan bilis ni. Okey. Dan lepas tu kita goreng dengan minyak yang sedikit. Agak-agak dia menggaring saja macam ni dan put aside. Lepas tu kita letakkan tepung gandum secukupnya. Bawang yang kita dah siap dice, garam sikit, lepas tu kita gunakan air panas. Sebab apa? Kita nak bagi tepung ni masak dulu kat dalam. Lepas tu air panas ni jangan banyak agak-agak kita punya tepung nanti boleh uli sahaja. Lepas tu kita letakkan bahan yang kita dah siap goreng tadi. Lepas tu bolehlah kita bulat-bulatkan macam ni. Nampak tu dah bulat dah. Lepas tu pula kita goreng dengan api yang sederhana besar. Okey. Lepas tu dah siap, dah brown, dah cantik macam ni, bolehlah angkat dan toastkan dan bolehlah plating. Dah siap cekodok bulat yang sangat rangup di luar dan lembut kat dalam. Anda wajib cuba tau. Itu saja untuk kali ni. Nina nak makan dulu ni. Kalau ada cadangan lain yang anda nak suruh Nina buat, boleh komen kat bawah. Bye bye.